Seminggu sebelum operasi dilancarkan, pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Petaling menjalankan risikan sekitar kawasan Pangsepuri 4 tingkat itu. Hasil tinjauan awal, dalam tempoh 10 minit, bilangan individu disyaki matgian yang dikesan keluar masuk melalui 2 akses tangga di hadapan serta belakang bangunan Pangsepuri adalah seramai 4 hingga 5 orang. Pihak sindiket turut disyaki menggunakan khidmat penjaga air yang ditugaskan untuk berada di bawah sebuah kemah kecil berhampiran Pangsepuri berkenaan bagi memantau sebarang pergerakan individu yang mencurigakan. Bertindak menerusi maklumat risikan serta aduan awam, pasukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Selangor melaksanakan operasi khas bagi membendung rangkaian bekalan dan permintaan dadah di lokasi hotspot itu. Tempat ni saya rasa unik, MO dia tu lain lah daripada tempat-tempat yang biasa kita pergi. Masing-masing boleh tengok, boleh faham sebab masing-masing daerah bantuan negeri dengan Petaling dia ada peranan dia masing-masing. Sebab dia sedikit taktikal lah. Sebelum serbuan, pihak AADK melakukan pemantauan menggunakan drone bagi meninjau situasi kegiatan sindiket.